Dengarkan Bernama Radio di 93.9 Lembah Kelang, 107.5 Johor Bahru. Saya yang berkhidmat. Okey, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kita bawakan pada waktu ini program baru di Bernama Radio dalam Refleksi Nuansa. Pastinya kita membawakan program Saya Yang Berkhidmat. Ini juga sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, di mana kita akan bincangkan hala tuju kenegaraan, perpaduan serta pemupukan semangat patriotisme bersama-sama ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan juga ahli Parlimen ataupun MP. Jadi untuk topik hari ini, kita akan berbicara tentang belia, teknologi dan patriotisme generasi baru bersama-sama dengan tetamu di studio pada waktu ini. Oh, di talian pada waktu ini. Sebab dia aura semangat. Aura semangat dia dalam sini. Baik. Kita bersama dengan Yang Berhormat Haji Azli Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam. Yang kita nak berkongsi tentang belia, teknologi dan patriotisme generasi baru, bukan baru. Tapi ketiga-tiga ni dia ada kaitan ni kan. Sebabnya impak media baru terhadap patriotisme belia di Malaysia saling berkaitan dengan konsepnya. Kita pegang satu sajalah kepada konsep kenegaraan. Okey. Jadi kita bersama dengan Yang Berhormat Haji Azli Yusof di talian waktu ini. Assalamualaikum Tuan Haji YB. Waalaikumsalam. Ya, saya YB. Terima kasih dapat bersama kami untuk episod yang pertama bagi program Saya Yang Berkhidmat. Sebab kita tahu bila kita bercakap tentang topik kita belia, teknologi dan patriotisme generasi baru ni memang dekat juga dengan YB, mana YB sendiri secara konsisten banyak menggesa golongan muda untuk tidak bergantung kepada beberapa perkara. Maknanya menguasai AI, ekonomi digital dan juga inovasi baru. Jadi bila kita sebut tentang patriotisme, generasi dulu mungkin bayangkan pembarisan ataupun kibar bendera, tapi anak muda hari ini lebih suka tunjuk cinta pada negara berisi kandungan digital, projek komuniti dan juga inovasi. Jadi pada pandangan YB, apakah sebenarnya definisi patriotisme baru bagi generasi Z pada hari ini? Ada dari hari Okey. Kita rasa macam kita tak berapa jelas suara YB di talian pada waktu ini. Mungkin penerbit nak hubungi semula ataupun kita untuk dapatkan audio yang lebih stabil berkaitan dengan, sebab penting sebenarnya kita mendengarkan aspirasi yang dibawakan oleh YB sendiri apabila menyentuh berkaitan dengan belia, teknologi dan patriotisme generasi baru ini yang sebenarnya melihat kepada sentimen patriotisme berkembang cukup luas sebenarnya dan juga meliputi pelbagai negara di peringkat global, dan juga tahap patriotisme belia di negara ini yang kita lihat macam Hani sebut tadilah, mungkinlah dalam konteks yang baru kan, melihat kepada pendekatan teknologi yang ada, mungkin di situ dapat mereka tonjolkan, mereka luahkan tentang semangat patriotisme dengan penggunaan media baru. Dan media-media baru ni pula berasaskan internet memang amat membantulah ya dalam menyebarluaskan pelbagai jenis maklumat yang nak disalurkan informasi berkaitan dengan kenegaraan, terutama sekali tentang aspek patriotisme yang harus diberi penekanan secara terperinci, haruslah juga dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama sekali generasi muda. Jadi kita bawakan kembali YB Haji Azli Yusof, di mana ahli Parlimen Shah Alam bersama kita kembali di talian. Okey Haji, YB. Okey, dapat dengarkan kami dengan jelas. Okey, kita kembali tentang apa yang kita bawakan tadi. Kita nak dengar pandangan YB, apa sebenarnya definisi patriotisme baru bagi generasi Z pada hari ini. Syuhada juga Hani, bagi generasi baru, generasi mereka tak beza dengan dulu. Cuma cara mereka menerjemahkannya ialah kaedah yang lebih tangible. Maksudnya dia boleh dirasa, boleh dialami, ataupun mereka nak ada semacam sumbangan kepada negara, bagaimana mereka itu boleh peranan bagi meraihkan semangat patriotisme itu. Dia bukan sekadar macam kita meraihkannya dalam bentuk kita adakan perbarisan ataupun ibaratkan jalur gemilang. Itu
penting, tetapi bagi Gen Z, dia nak bentuk yang tangible, dia boleh rasa. Bagi mereka boleh rekam arah, tapi rekam semangat patriotisme. Okey, baik. Dan kalau kita melihat YB, ada suara-suara menakal yang katanya naratif patriotisme cara lama dah tak boleh nak masuk dengan jiwa belia sekarang. Adakah YB bersetuju tentang pendekatan tradisional ini perlu dirombak secara sepenuhnya ataupun sebenarnya masih lagi ada ruang YB untuk digabungkan yang lama dan juga yang baru? Ya. Saya ada menariknya, saya ada mengadakan tangan dengan boleh bagi mereka cara lama tu tak masuk dengan cara mereka saya nak lebih secara fizikal. Cara lama yang kita biasa lakukan bila ayahkan filem-filem yang berkenaan dengan gajah ataupun menentang komunis, dia filem seperti Lieutenant Adnan ke Sarjan Hassan tu dia tak berapa nak, dia tak boleh nak feel keadaan yang dulu. Ataupun kalau kita boleh kata kita generasi lama ni, kita bayangkan dulu kita susah kan hidup tapi kita dengan mereka tak boleh nak ragai hal itu, jadi kita tak boleh mengalami sangat tak apa masalah. Tapi kita tak boleh orang kata buang ataupun kesampingkan sepenuhnya. Kita tanamkan bagaimana susah nenek moyang kita bersusah payah untuk Okey, ya, baik. Okey, baik. YB, nanti kita akan cuba dapatkan kembali YB seketika nanti. Mana kita sedang bawa kepada anda program Saya Berkhidmat bersama-sama Yang Berhormat Haji Azli Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam. Kita berbicara tentang belia, teknologi dan juga patriotisme generasi baru. Dan program ini sebenarnya dibawakan sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan, itu Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Mana kita nak membincangkan tentang banyak perkara dan antaranya dari segi aspek hala tuju kenegaraan, perpaduan serta pemupukan semangat patriotisme bersama-sama ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli parlimen. Okey, dan kita akan cuba dapatkan dari semasa ke semasa, dan kalau ada interaksi balas yang anda ingin sampaikan terutama sekali bagi penduduk yang berada di Shah Alam, okey, boleh saja, boleh suarakan dan mungkin nak bagi pandangan apa mungkin program-program yang menarik bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini untuk sama-sama kita kongsikan. Mana tahu pandangan balas itu akan didengar dan disampaikan dan dizahirkan menerusi tindakan daripada Yang Berhormat Haji Azli Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam dari semasa ke semasa sepanjang bulan kebangsaan ini pastinya. Dan kita dah berbicara tentang apa pandangan YB sendiri tentang apa sebenarnya definisi patriotisme baru bagi generasi Z pada hari ini, dan juga pandangan YB sendiri tentang pendekatan tradisional yang perlu dirombak sepenuhnya atau masih ada ruang untuk digabungkan. Okey, baik. Kita cuba bersama dengan YB Azli Yusof waktu ini. YB? ya. Baik. Ya. Alhamdulillah. Lebih jelas. Ni jelas lagi. Okey, baik. Okey. YB, kita nak bawakan seterusnya berkaitan dengan generasi terdahulu mana melalui zaman susah payah membina negara. Manakala Gen Z ini lahir-lahir je terus ada internet. Jurang pengalaman ini besar YB. Jadi di mana jurang terbesar yang YB nampak dalam cara dua generasi ini menterjemah nilai cinta akan negara? Ya, kita dulu hidup dalam keadaan yang susah kan. Kebanyakan kita ni datang dari kampung. Ya. Dan kita besar di kampung, mungkin sebahagian kecil yang ada di bandar. Jadi kita rasa bagaimana susahnya atuk nenek kita dulu, mak bapak membesarkan kita sehinggalah kita berada dalam keadaan sekarang ini. Ya. Jadi bila mereka itu membesarkan kita, dia cerita sekali bagaimana susah dulu. Dia kata nenek dulu menentang jajah, memerdekakan negara, dan bagaimana orang terdahulu bersama-sama membangunkan ekonomi.
Jadi kita rasa semangat itu ada pada ketika itulah. Jadi generasi sekarang kalau kita cerita dengan dia, atuk dulu susah makan, dia tak nampak. Walaupun dia balik kampung, tapi dia nampak semua dah ada kan. Jadi elektrik dah ada, api, air, semua telefon ada. Bahkan bukan itu saja, kalau Gen Z ni semua everything ada dekat dalam handphone, dengan dekat smartphone kan. Jadi itu jurang itu memang agak sukar untuk kita bawa mereka ke zaman-zaman susah dulu untuk nak membangkitkan semangat patriotisme itu. Jadi ini jurang yang besar, tetapi sebagaimana yang saya sebut tadi, mungkin tak berapa clear pada masa itu, ialah sekarang ni mereka nak menghargai kemerdekaan, semangat patriotisme itu, semangat cintakan negara ni dalam bentuk yang lebih tangible, yang mereka boleh rasa, boleh alami, dan mereka boleh menyumbang sendiri ke arah menghayati semangat patriotisme itu. Jadi sebab itulah dalam dunia digital, media sosial, dia akan berkongsi lah apa yang mereka boleh buat, bagaimana dalam bentuk apa sajalah, sama ada dia buat podcast ke, ataupun filem-filem pendek, aktiviti komuniti yang berkaitan dengan anak muda lah. Dan itu perkara saya ada lakukan focus group discussion dengan anak-anak muda berkenaan dengan topik inilah. Mungkin dia akan nampak semangat patriotisme itu dalam bentuk yang kalau mereka tidak terlibat secara direct pun, mereka boleh terlibat secara indirect. Contohnya macam menyokong pasukan sukan kita, sama ada dalam bola sepak ke, badminton, sukan C ke. Bila pasukan negara kita menang, dia akan rasa seronok. Mana ini satu menzahirkan semangat patriotisme mereka dalam bentuk yang begitulah. Maksudnya dia ada partisipasi dalam apa juga bentuk aktiviti sebagai cara untuk menunjukkan semangat cinta negara dan juga patriotisme itu. Okey, baik. Dan bila menyebut berkaitan dengan anak muda sekarang yang kerap dikatakan sebagai tidak ataupun kurang patriotik, ya, dan cuma tahu nak merungut je dekat media sosial, YB, adakah tuduhan ini adil atau sebenarnya kita yang gagal faham cara mereka meluahkan rasa cinta kepada negara? Ya, jurang cara berfikir kita zaman dulu dengan Gen Z sekarang, muda sekarang, itulah saya rasa yang menyebabkan cara berfikir itu berbeza. Dan kalau tuduhan katakan bahawa mereka kurang patriotik, itu pada saya mungkin tidak begitu adil lah, kerana cara mereka menzahirkan semangat patriotisme, cintakan negara itu sebagaimana yang saya sebut tadi adalah dalam bentuk yang lebih tangible. Dia nak terlibat bersama dalam aktiviti harian. Dia bukan satu-satu masa tertentu saja, tapi dalam bentuk aktiviti harian. Contoh dalam bersama-sama membantu mangsa banjir ke, menggerakkan kutipan dana, ataupun menjadi social entrepreneur ke, ataupun dalam bentuk menyuarakan isu rakyat dan sebagainya. Mungkin mereka taklah pakai baju jalur gemilang sepanjang masa kan, tapi cara mereka menzahirkan semangat patriotisme itu adalah dengan cara mereka sendiri. Mungkin kalau kita pergi ke ruang-ruangan media sosial, kita akan dapat lihat bagaimana cara mereka itu berfikir. Sebagaimana yang sebut tadi juga, dia menzahirkan dalam bentuk sokongan kepada pasukan sukan negara, atlet, dan mungkin juga dalam bentuk kalau negara kita terlibat dalam apa-apa competition, pelajar yang pergi ke luar negara, dia rasa dia bangga bila dia menang pertandingan tertentu kan. Atau dalam e-sport sekalipun, walaupun dia hanya e-sport, tapi itulah permainan anak muda sekarang ni. Orang lama mungkin tak faham apa benda e-sport itu, tapi bagi anak muda, kalau dia menang, dia mewakili negara. Itu cara dia menunjukkan semangat patriotisme. Dan kalau katakan negara kita baik dari segi sudut ekonomi, mempunyai ranking yang tertentu, yang antara mungkin yang 5 terbaik di ASEAN ke, ataupun 10 terbaik di Asia, ataupun apa saja, dia boleh turut bersama menyokong apa yang dilakukan oleh kerajaan, dan akhirnya itulah cara mereka menunjukkan semangat
patriotisme dan juga cintakan kepada negara. Dalam bentuk ruang-ruang media sosial yang sangat digunakan secara meluas. Baik. Okay. Kita juga suka nak mendengar daripada pandangan YB sendiri. Contohnya di Shah Alam. Kita tahu Shah Alam ini adalah bandar juga yang memiliki IPTA dan juga IPTS ya. Bila kita melihat tentang anak muda yang ramai juga di Shah Alam, mereka belajar kan, mungkin YB ada melihat apa antaranya dari segi sudut pandang YB sendiri tentang anak-anak muda khususnya di Shah Alam itu sendiri, YB. Ya, bagi saya kita perlu banyak engage lah dengan anak-anak muda ini. Kita kena faham cara mereka berfikir dan kita kena juga kita tak boleh nak macam mengarahkan mereka untuk membuat perkara itu dan ini dan sebagainya, tapi kita boleh menunjukkan bagaimana mereka itu boleh berperanan untuk membantu negara menilai fakta dengan baik dan seterusnya, menyokong tindakan yang dilakukan oleh kerajaan sama ada melalui agensi di tingkat persekutuan ataupun aktiviti yang dilakukan oleh agensi tempatan. Dan kalau di Shah Alam ini saya lihat sambutan anak muda agak baik kalau kita buka ruang untuk mereka terlibat dalam aktiviti masyarakat. Apa sahaja yang even dalam dialog pun mereka amat responsif. Kita adakan contohnya dengan anak muda di kolej tingkatan 6 yang ada di Shah Alam ini ataupun di institusi pendidikan tinggi, kita sangat responsif, ingin terlibat dalam pelbagai aktiviti yang membolehkan mereka itu memberikan pandangan, seterusnya berperanan untuk menzahirkan semangat patriotisme dan juga cinta. Okey, baik. YB dah masa yang sama bila kita cakap tentang takrifan patriotisme itu sendiri perlu diubah juga dan disesuaikan mengikut zaman, dan sekarang ini kita ni memang tidak boleh tidak memang tak terlepas daripada media sosial yang boleh kita ibaratkan pisau bermata dua, boleh bina perpaduan tapi kerap juga jadi medan toksik dan juga pecah belah. Jadi bagaimana kita nak ubah algoritma media sosial ni supaya jadi ruang yang menyebaratkan rasa bangga jadi rakyat Malaysia? YB. Ya, kita mungkin tak boleh nak ubah algoritma yang dicipta ataupun dibina oleh syarikat-syarikat. Tapi kita boleh ubah ataupun tentukan hala tuju bagaimana konten-konten yang kita hasilkan dan juga kita kongsikan. Maksudnya kita boleh halakan ke arah yang positif. Lebih ramai yang menghasilkan kandungan yang baik, yang membina, yang mempromosikan kejayaan rakyat Malaysia, yang menunjukkan semangat patriotisme itu, dan lebih ramai yang berkongsikannya dalam media sosial, maka algoritma itu dia akan mengikut ke arah itu. Tetapi kalau ramai yang memposisikan ataupun mengadakan konten-konten dalam media sosial ini yang berbentuk yang negatif, dia akan pergi ke arah itu. Jadi saya menyarankan supaya kita semua pihak lah, khususnya anak-anak muda ini, dia memperbanyakkan konten-konten yang menunjukkan kepelbagaian budaya dalam negara kita ini, perpaduan, contoh-contoh pengalaman yang menginspirasikan dan memenuhi ataupun memenuhkan ruang-ruang digital ini dengan konten-konten yang positif. Apatah lagi dalam bulan kemerdekaan ini, kalau kita penuhkan dengan semangat patriotisme, cintakan negara, kita tonjolkan negara kita ini berjaya dalam pelbagai aspek, maka saya percaya kita boleh mengubah
algoritma itu daripada perkara yang banyak negatif kepada perkara yang lebih positif. Okey. Baik, YB, kita tahu sejak undi 18 dilaksanakan, suara belia makin menentukan tentang hala tuju negara kita. Jadi bagaimana YB memanfaatkan platform digital terkini untuk didik anak muda supaya adanya literasi politik yang matang dan bukannya sekadar mengikut emosi ataupun ikut orang semata-mata, YB? Ya, saya sendiri ada channel media sosial lah. Thread sebagainya, dan thread sekarang ini nampaknya makin digemari oleh ramai warga kita. Jadi saya rasa kita memang perlu memanfaatkan perkara tersebut. Cuma saya sendiri tidaklah terlalu muda untuk untuk memahami lebih dekat dengan anak muda ini. Jadi apa yang saya lakukan ialah membawa mereka ke dalam sesi-sesi saya lah, sama ada dengan podcast dan sebagainya. Saya telah dengan muda, dan ini saya akan teruskan untuk kita meneruskan pendekatan untuk memahami bagaimana cara anak muda ini berfikir. Bukan itu yang perlu mereka fikirkan, tetapi dengan melakukan advokasi dan literasi politik, di mana supaya mereka itu mampu untuk membezakan di antara fakta dan juga propaganda, supaya mereka boleh memahami dasar kerajaan, kenapa kerajaan melakukan sesuatu dasar ataupun polisi. Supaya mereka boleh memahami sesuatu perkara berdasarkan kepada data, contohnya, dan menghormati perbezaan pandangan. Ya, bila kita berbeza itu bukan bermakna kita harus bermusuh, tetapi kita meraihkan perbezaan pandangan itu, dan akhirnya kita mengemukakan pandangan mana yang lebih baik setelah kita uraikan perbaikan dan kan. Jadi platform digital ini harus digunakan untuk ruang kita berdialog, bukan sekadar untuk berdebat, untuk mencari siapa yang lebih menentang sekali bersuara ataupun mencari salah saja dan sebagainya, bukan. Tapi kita untuk mencari kebenaran, tetapi berdasarkan kepada pahaman, berdasarkan kepada data. Lebih pentingnya kita boleh menghormati perbezaan. Okey, baik. Sebelum kita akhiri segmen ini, apa mungkin perkara yang boleh kita zahirkan di sini berkaitan dengan aspek mungkin formula terbaik sebab kita tahu bahawasanya perkara yang macam ni untuk kita naikkan semangat patriotisme anak muda ni paling pantang kalau kita rasa diri mereka ni dipaksa. Jadi apa mungkin formula terbaik untuk kita pupuk semangat kenegaraan ini secara semula jadi, santai, tanpa nampak seperti kita memaksa, dan mungkin satu perkara paling penting yang perlu kita berikan kepada belia hari ini supaya rasa cinta mereka pada Malaysia betul-betul dapat dipacu menjadi kemajuan negara. Ya, anak muda, belia-belia kita sekarang ni, kita dibuat mereka itu sebagai rakan. Kita bukan sebagai satu sasaran, kita nak cari salah mereka saja, tidak, tapi kita nak jadikan mereka itu sebagai rakan. Kita kena beri mereka itu peluang untuk memimpin program-program di peringkat komuniti, hasilkan kandungan-kandungan kreatif yang berinovasi dan boleh menjadi sebahagian daripada penyelesai kepada masalah sosial. Dan yang pentingnya mereka boleh merasakan bahawa mereka itu ada peranan dalam membina negara, dan seterusnya menzahirkan semangat patriotisme, cintakan negara itu dalam keadaan yang semula jadi. Jadi maksudnya, kalau perkara yang akhir tadi, saya rasa kita kena
berikan kepercayaan kepada anak muda bahawa apa saja usaha yang mereka lakukan itu, yang positifnya itu kita kena hargai dan kita nakkan lebih banyak dialog dengan mereka lah supaya suara mereka boleh didengari dan kita berikan peluang untuk mereka berjaya dan mempertahankan negara ini dengan sepenuh hati mereka dalam bentuk kalau sekarang ini apa yang kita perlu pertahankan negara kita ni dari segi sudut ekonomi, dari segi sudut keamanan, kestabilan dan kita nakkan mereka itu menjadi sebahagian daripada elemen yang mempertahankan negara dalam bentuk yang kita maksudkan pada ketika ini. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Dan belia kan yang saya rasa sememangnya agak luas kalau lihat dari konteks kehidupan hari ini dan banyak sebenarnya yang perlu direncanakan yang sejajar dengan pemikiran dengan apa yang dimahukan oleh belia kerana mereka inilah merupakan pelapis atau generasi pada masa akan datang. Ya, betul. Jadi kami ucapkan terima kasih pada Yang Berhormat Haji Azli Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam bersama kita dalam Saya Berhikmat di Bernama Radio. Terima kasih sekali lagi YB. Terima kasih YB. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Jadi itu dia yang kita bawakan untuk episod yang pertama Saya Berhikmat. Minggu depan pada hari juga waktu yang sama kita akan bawakan juga pada anda pastinya di Bernama Radio untuk anda.